Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak tengok berapa boleh blast sehari. Okey, so soalan ni sangat famous Walaupun anda menggunakan WhatsApp official, ada limit yang Meta tetapkan untuk menjaga user-user supaya tidak di-spam oleh bisnes-bisnes yang terlalu laju sangatlah. Macam mana nak sampai ke page ni? Anda pergi ke setting yang ni. So selepas dah register kan, pergi ke sini Meta Business Suite, kemudian masuk ke BM ataupun Business Manager yang anda nak set up tu, yang anda gunakan untuk anda set up WhatsApp Manager tu yang sebelum ni. Kemudian pergi ke WhatsApp account, kemudian pergi ke apps yang anda, nombor ataupun WhatsApp account yang anda nak gunakan lah. Kemudian klik WhatsApp Manager. Okey, kemudian so inilah limit yang anda ada. Okey, jadi untuk device anda yang baru sahaja create, maksudnya baru sahaja register, anda hanya akan dapat blast sehari 250 sahaja. Okey, so dia ada tier tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 dan seterusnya unlimited. So macam mana nak naik? Nombor 1 yang paling senang adalah verify your business. So verify ni macam biasalah kena upload SSM, kena buat verification IC, ikut standard apa. Kadang-kadang berbeza BM, cara berbeza. Okey. Tetapi kalau tak nak verify, ada cara yang kedua. Cuma yang ini anda kena buat cara ni lambat sikit lah Cara ni lambat sikit. Dia kata kena blast 1000 kepada unique customer dalam masa 7 hari. Okey, macam mana tu maksudnya? Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Okey. So, anda ada limit 7 hari 1000. Okey, yang ni anda kena capai. Kalau dapat benda ni dalam masa 24 jam, automatik akan dapat boleh blast 2000 sehari. So, kena pecahkan 250 sehari, 250 sehari, 250 sehari, 250 sehari. Sorry. Okey. So, tidak perlu berurutan 1, 2, 3, 4 tetapi kena dalam tempoh 7 hari. Baru anda dapat upgrade kepada 2000 sehari nanti. Secara automatik dalam masa 24 jam lah dia akan tukar selepas anda capai metrik ni. Okay. So itu dia punya berapa banyak anda boleh blast sehari. Jadi boleh pilih salah satu yang mana mudah untuk anda. Saya recommend verify your business lah, lebih cepat. Tapi kalau nak lambat sikit, boleh guna metode yang kedua. Right? Okay, jumpa di dalam video seterusnya. Assalamualaikum.